aku tak adalah berjaya macam Alif Syukri, macam Khairul Aming boleh buat 10 saat 1 juta. Aku tak ada sampai level tu. Cuma aku takkan nak makan tu, rasa nak makan Wahyu hari ni, boleh terus pergi makan. Katakan hari ni kena bayar amount of money, boleh lah terus bayar. Hari ni motor aku rosak, boleh lah terus beli motor baru. Bukanlah boleh terus beli rumah baru, tak ada lah. Okay. Aku tak tahulah cara nak sampai level Alif Syukri atau Khairul Aming tu, aku tak tahulah. Cuma aku tahulah sampai di level di mana kau tak perlu kusut nak fikir pasal duit. Besok aku nak makan apa ni, aku tak ada duit ni, macam mana aku nak belanja pampers anak, macam mana tu, macam mana ni. That's why aku buat dia video content macam ni, supaya kau tak rasa kusut. Kau follow je channel aku, banyak manfaat-manfaat yang aku sharekan di sepanjang video-video yang aku buat ni. Aku sharekan tentang bisnes, tentang jualan, tentang cukar, tentang buat duit dan penjimatan duit. Dan aku tak minta pun 1 sen daripada kau. Apa yang aku bagi pada hari ni kau dapat manfaat, semoga Allah yang bagi balik kepada aku. Tak perlu pun kau nak langgan kelas-kelas yang bernilai ratusan je semata-mata untuk kau belajar bisnes. Kau follow je channel aku, free je.